Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu nusalli ala rasulil karim amma ba'. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, 3 perkara akan mengiringi jenazah, 2 akan kembali dan 1 akan tinggal bersamanya. Yang mengiringinya ialah keluarga, harta dan amalannya. Yang kembali ialah keluarga dan hartanya, yang tinggal bersamanya ialah amalannya. Muslim. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, 3 perkara akan mengiringi jenazah, 2 akan kembali dan 1 akan tinggal bersamanya. Yang mengiringinya ialah keluarga, harta dan amalannya. Yang kembali ialah keluarga dan hartanya, yang tinggal bersamanya ialah amalannya. Muslim. Sayyidina Ammar radhiyallahu an meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi SAW berkhutbah pada suatu hari. Baginda SAW bersabda dalam khutbah, dengarlah, sesungguhnya dunia ialah mata benda yang sementara dan ia tidak ada nilai. Lantaran itu makan padanya setiap orang yang baik dan jahat. Dengarlah, sesungguhnya akhirat ialah satu waktu yang ditetapkan yang pasti datang. Yang akan membuat keputusan pada hari itu ialah Raja yang Maha Berkuasa. Dengarlah, sesungguhnya segala kebaikan ada dalam syurga dan sesungguhnya segala keburukan ada di dalam neraka. Fahamlah, maka beramallah dalam keadaan kamu takut kepada Allah. Ketahuilah, sesungguhnya kamu akan dihadapkan di hadapan Allah bersama amalan kamu. Siapa yang melakukan kebaikan seberat zarah, pasti dia akan melihatnya. Dan sesiapa yang melakukan kejahatan seberat zarah, pasti dia akan melihatnya. Musnad Imam Syafi'i. Sayyidina Ammar radhiyallahu an meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada suatu hari. Baginda SAW bersabda dalam khutbah, dengarlah, sesungguhnya dunia ialah mata benda yang sementara dan ia tidak ada nilai. Lantaran itu makan daripada setiap orang yang baik dan jahat. Dengarlah, sesungguhnya akhirat adalah satu waktu yang ditetapkan pasti akan datang. Yang akan membuat keputusan pada hari itu ialah Raja yang Maha Berkuasa. Dengarlah, sesungguhnya segala kebaikan ada dalam syurga dan sesungguhnya segala keburukan ada dalam neraka. Fahamlah, maka beramallah dalam keadaan kamu takut kepada Allah. Ketahuilah, sesungguhnya kamu akan dihadapkan di hadapan Allah bersama amalan kamu. Siapa yang melakukan kebaikan seberat zarah, pasti dia akan melihatnya. Dan sesiapa yang melakukan kejahatan seberat zarah, pasti dia akan melihatnya. Musnad Imam Syafi'i. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.